semua nak pergi airport. Terang dia KL. Please. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini hari Ahad 14 September 2025. Seawal pukul 5 pagi aku sekarang berada di Putrajaya Central. Aku nak ke KL Central, nak memulakan kita orang punya Hatnyai trip selama 5 hari 4 malam. Tapi kat Hatnyai kita ada 3 hari 2 malam. Lepas tu kita sambung balik singgah ke Perlis 2 hari 1 malam. Kita balik ke KL pada hari Khamis. So trip kali ni agak mencabar juga sebab kita ada ramai family semua, family belah Emma. Kita orang ada lebih kurang 20 orang. Yes, 20 orang, 10 orang dewasa dan 10 orang kanak-kanak. So kali ni trip kita akan naik ETS daripada KL Central ke Padang Besar. Lepas tu Padang Besar masuk border. Lepas tu ada 2 biji van tunggu kita kat sana untuk bawa kita masuk ke Hatnyai. So expect unexpected. Kita orang dah physically dan mentally ready, prepared, sebab ini adalah long weekend dan permulaan cuti sekolah. So kita orang akan berkumpul di KL Central. Kita janji pukul 6 jumpa kat sana. So jumpa kat sana semua. Kita punya train pukul 7.25, 7.30 macam tu. So okay, jumpa kejap lagi. Ciao. Kita dah sampai di KL Central. RM14 dia punya rasanya kita jangan tamu sampai lah kot. Sebab tengok semua sampai sekarang dah masuk waktu subuh. Subuh dulu lah, solat subuh dulu. Lepas tu baru breakfast dekat sini. And then kita tunggulah train sampai pukul 7.20. Keluarga yang kedua, nampaknya yang tak ada komitmen dia sampai dulu. Kita sampai dulu. Dan ini dia orang yang keluarga ketiga yang ditimpa musibah semalam sampai juga akhirnya. Alhamdulillah. Musibah. Selamat sampai Alhamdulillah. Selamat sampai. Okay, tuan-tuan dan puan, ini ahli-ahli yang lain. Oh, tengok. Semuanya berjesi. Oh, mantap brother. Siapa cantik lah topi. Oh, semua set dah. Oh, mantap. Kudus ada salam lah. Salam lah. Jangan malu-malu. Brother. Sihat lah. Oh, muka fresh lagi lah brother. Tak tidur lagi. Ui. Tadi tak mandi kat bilik? Mandi lah. Oh, tu maksudnya nampak fresh. Dah, pergi mana? Kau mahal. Kita ada lagi sejam tuan-tuan dan puan. Okay, sarap dulu sebelum kita punya journey ke Padang Besar selama 5 jam tuan-tuan dan puan. Diorang ni jauh ni. Daripada JB pukul apa? 12 Semua makan kenyang, okay? 5 jam tak makan. 4 jam setengah 5 kali berhenti Satu kali berhenti Okay, abang-abang semua ni semua pemain rugby. Okay, ada main bola, ada main rugby, tapi semua cak ayam lah. Mereka ni semua semalam dia timpa musibah. Dia orang bersih dah. Tak, dia cakap Yompeng. Ni. Dia cakap Yompeng. Rupanya kereta rosak belakang rumah kita, Sentar Renggam. Lah, itulah dia bagi confidentnya Yompeng. Aduh. Aku belajar curi Yompeng. Kau pun terlajak. Aduh, kena dia dah dapat diselamatkan awal lagi. Tak apa. Isi perut dulu. Makan. Makan dulu. Sisi. Oh, nasi lemak kan. Ini masuk dalam train dia lagi tidur ni. Confirm. Faster. Kasih stress sikit.
Ini dia tuan-tuan dan puan, rombongan JB. Ini baru permulaan tuan-tuan dan puan. Belum apa lagi, baru nak masuk, nak naik train je. Kecohan dah berlaku. Seorang gila. Ya, kita ada lagi baki 4 hari. So kita minta kita ada lagi kekecohan berlaku. Kita ada cabin crew yang beroperasi. Ambil tugas. And once a cabin crew, always a cabin crew. Takkan offer ni kan? Takkan tak ada offer lain. Kacang-kacang. Okay guys, sekarang dah pukul 7.25 pagi. Kita semua dah berada di posisi kita semua di seat masing-masing. Okay, kita adalah kedudukan kita adalah di gerabak yang last sekali. First lah. Yang first kali last ni F tapi dia F lah, last sekali lah. Bahasa dia Yang ujung sekali lah kita. Tapi kita tak tahu sekarang dia semari dia pergi ke depan, ke belakang, ke utara, ke belakang ni. Okay. So maknanya kedudukan kita akan jalan mundur. Dan kita ada sedikit rasa tak baik lah kan. Kita tak ada window, kita tak ada tingkap. Itu juga dengan mereka, tak ada tingkap. Jadi kita terpaksa melayan perasaan masing-masing. Okey. Dan kita punya journey ni masa dah bunyi lah. Sekarang kita akan punya masa lebih kurang dalam berapa jam? 5 jam 25 minit. awak okey ke? Nak Tak nak kan? Tak nak? Nak buka baju? Tak nak? Panas ke apa? Kesian dia terasing daripada mak dia. Are you okay? Kasih angkut dari kepala, okay? Okay, Kakak good. ada Mantap. Kita jalan nak pergi tengok. Dah tidur dah. Oh, selesa brother. Jangan menjerit brother, jangan menjerit. Jangan menjerit. dia nak. So dia punya cafe. Brother, relax brother. Oh, yang sebelah dah hancur. Ini pun hancur. Ini pun dah ke laut. Semua dah ke laut. Jadi selesa. Sudah tidur dah. Ini dia lauk di dalam nasi lemak. Telur. 13 Cuba angkat kamera. RM13. RM3 ni. Hai. Ikan bilis ada 3. Kemis 3. Angkat sikit telur. Kemis 3, telur. Macam cheese. Kemis 1, 2, 3. Kacang Kacang 1, 2, 4. 3, 4. RM3. Lagi mahal daripada Asia. One more time. Sebab Uncle Zam ni record. 1, 2, 3. Dance some more. Oh. Okay guys, ada segi update sikit. Kita baru dapat announcement daripada operator kat sini. Kita akan mengalami kelewatan selama 30 minit sebabkan ada technical issue daripada daripada Sungai Petani ke Gurun. Jauh. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk anda perempuan. Disebabkan kerosakan alat persemboyanan di antara stesen Sungai Petani ke stesen Gurun, train ini telah mengalami kelewatan 30 minit daripada jadual asal. Yang berhak memohon maaf di atas kelewatan ini. So kita akan sampai lambat lah ke Padang Besar. Dia jalan. Oh. Dia jalan. Okay. So dia tak ada dah stop terus. Dia jalan perlahan. Instead of 145 km sejam, mungkin dalam 20 ataupun 30 km. Sampailah dia dapat information, bagi tahu dapat green light. Okay, boleh speed balik. Terus.
speed. Lepas turun lah. Lepas turun. turun speed. Sebab Sekarang dah pukul 12.54 tengah hari. Kita dah habis sampai di Padang Besar. Nampaknya kedudukan di dalam gerabak ni semua dah jadi huru hara. Semua dah bergobar-gobar. Dah lama sangat duduk dalam. Tengok keadaan semua, baik yang muda, tua, kanak-kanak semua dah melitat semua. Tengok tu. Semua dah standby. dia yang paling menggelitak sangat. Orang belum apa-apa dia dah turun Sekali kontak dia. sekali pasport tak bawa. Jangan. Selamat sampai di stesen Padang Besar. Pukul 1.03 petang. Tengoklah betapa ramainya orang. Oh, berpusu-pusu semua. Long weekend, cuti ramai. Padang Besar. Oh, tengok bapak borek, anak rente. Cleaning. Demam ke? Allah siap. Jalan-jalan demam pula. Aduh. Satu masalah di stesen Padang Besar ni adalah dia kena naik tangga. Patutnya kena buat eskalator ataupun lift. Lift ada satu je. Cuba untuk OKU. Lepas kan? Gaya lepas. Dia ada lift satu ni je. Lain sendiri dia kaki. So geng, daripada exit tadi kena jalan menghala ke ICQS Padang Besar. Jalanlah kamu dengan bergaya. Oh, tengok. Masih bertenaga lagi. Tu ada. Yang pakai semata hitam bergaya. Yang mana? Apa yang penting kan sampai sini saya bahagia. Boleh sokong. Ini lah dia cabaran kalau pergi. Ipan memang kuat lah. Main rugby betul lah. Power Syah Rahmat ni. Semua function lah. Semua function kan. Padu. Ini memang terbaik lah. Ini ada kata rapat apa ya. Ganjaran juga tak tahulah. Yang penting kerjasama kan. Jelaskan ni memang selalu. Gila kan. Jauh show nak kena ni. Pak. Alah. Ni masalah. Kita dah campur. Ni masalah rumah tangga. Baru puji tadi. Cabaran kan nak pergi ride train ni. Gila lah. Tengok lah. Jauh. Tengah panas. Dah lah. Kepala botak tak ada topi. Mampus. Pegang. Okey, Mama. Okay. Lupa kan Mama. Kita sekarang kat CKS. Kita dah lepas immigration Malaysia. Sekarang kita tengah tunggu kita punya pick up yang kita janji pada pukul 2. Tapi kita dapat lepas awal. Even though kita punya train tadi delay setengah jam, tapi kita dapat lepas awal sebab kita adalah grup yang pertama melepasi immigration ni. Alhamdulillah. Memang kita pun unexpected. Sampai dah? Okey. Yang kita dah sampai di perhentian tempat yang pertama kita tuju selepas kita lepas border Thailand. Kita segera makan dulu. Sudah kelaparan? Semua dah kelaparan. Memang just nice lah waktu makan sebenarnya pukul 2-5 minit. Adik abang Makan ni baru kita shoot terus pergi ke kita punya homestay. Ini dia dah nasi tangkari. Ayam goreng kunyit. Okey, makanan semua dah sampai. Tak semualah. Ada sampai yang belum. Yang penting mak yang makan dulu. Okey. Ni nasi pakungking. Tap. Amin. Pelakhan. Boleh.
Ada kat saya dia. For the TV, if you want to use karaoke, okay, you open this, carry to outside. Okay. Oh, alright. To call you? How to, this, oh, okay. Inside. Satu kamera kat bilik. Ambil bilik yang ni. Okay, kita dah selesai refresh diri kita semua. Dah mandi, dah solat, dah semua, dah settle. So sekarang kita nak teruskan aktiviti kita yang seterusnya. Kita nak pergi ke floating market. Okay, jom let's go. Guys, Pak guys. Pakcik. Jom, let's go. Kapungka. Hari tu kita pergi ke Asian Night Market. Win-win Night Market. Boleh balik. Kapungka. Aroy mai. Hari ni hari Ahad, geng. Klong Hee Floating Market. Sesak. Nak masuk. Driver kita orang drop kita orang dekat main road. Kita kena masuk alam jalan kaki. Van bersusun ni yang nak masuk alam ni. Bukan setakat van je, bas-bas semua. Memang padu semua ni bukan orang Thailand kan, confirm orang Malaysia semua. Tengok geng, semua tu bersusun parking. Tengok ni keadaan sekarang jalan. Kita orang semua berjalan kaki. Guys, okay guys, inilah keadaan di parking Klong Hee Market. Nampak ni, mereka dah sampai dulu. Sawadikap. Left or right. Berbagai jualan barang-barang. Sawadikap. Keadaan sini sangat sesak ni. Ramai gila orang. Ni apa kan? Macam seafood. Yang ni telur puyuh. Inilah dia. Sana daripada atas. Nampak. Gila ramai besar. Shakira. So disebabkan air ni sedap. Kita pergi kat bawah. Kat bawah habis. Sama kan? Sudah satu. Siapa yang dah dapat dari sini ni? Ada tanggapan?
Asyik tengah apa? Ni you want to share strawberry slurpee. Strawberry and cook shake. Frozen ke shake? Slurpee Mas rasa padu banget. Nak berenang. Nak berenang. Tak dah, kita nak pergi tempat makan. Makan. Kita barbecue. Jadi apa pandangan anda sekarang? Mana tempat ni? Jangan ulang masih kat Penang. Asal? Apa kan jangan ulang apa? Pening? Mana Pening? Ada Ipoh? Penang. Pening gila. Tak, kita beli ikan dengan family mama. Oh, akhirnya tak ada. Jam makan je. Pening macam makan. 4 jam makan. Tapi ni 24 jam. Kita ada many jam lagi. Kita ada makan, kita ada ni. Dah lepas makan memang tak ada swimming lah. Boleh. Supaya mereka amat impress dengan Shakira. Jadi bang. Dia tak impress dengan awak tu, dia impress dengan Shakira. Apa hasil tanggapan? Apa nasi apa ni? Patai. Macam kering ni patai ni. Kan? Ni sakit. Selera. Lima. Lima boleh diskaun. Saya masuk YouTube saya. Lima. Saya kira semua. Ni 200. Tawa sampai ke Salahin. Tengok siapa yang menang. Kita tawa lagi. Siapa yang menang? Oh, banyak duit ni. Jual pulut kuning, jual ketam. Roti jala. Semua ajar. Nampak tu. Coklat. Nak yang so cute. Dua je. Boleh lah, pecahkan duit ni nak pakai. Semata-mata. Mana kita punya driver ni? Mana pergi ni? Top up. Kita top up. Kena tepuk. Anak kena tepuk. Kenapa? Tepuk. Tepuk 2 kali. Asal pula? Pada puteri. Tepuk pada puteri. Tepuk okay. Oh, sekarang kita macam tu. Okay guys, kita baru sampai di Asian Night Market. Masih ramai juga seperti biasa. Ramai dengan orang-orang Malaysia. Sangat meriah. Kat sini pun kita semua kan, yang datang kereta-kereta semua kereta-kereta dari Malaysia. Daripada KL, daripada Kelantan, daripada Penang. Oh, gila. Oh, itu avocado tu kering ya. Oh, betul ni. Avocado ni. Oh, ni kedai saya ni. Kalau spesial macam ni, kalau tak sedap, free, tak payah bayar. Okey, kita minum sekarang kita tak sedap. Ni, ada bayar tu. Avocado ni. Baik, rasa dulu baik tak sedap. Green curry. Ya. Kari ayam. Ni yang nak Asam. satu. Ini sayur. Sayur. Campur semua. Campur. Sayur ni dibagi percuma.
60 bang? 60. Jual rata 20. Dia nak masuk YouTube dia terus dah tak boleh nak fokus. Zam Muhammad. Subscribe. Terima kasih Terima kasih. Bye. Longan yang terbaik di Hanyai. Hai punya. Rasa boleh bang. Manis lah. Oh sedap. Kalau mau penuh tangan. Sorry dah gini. Belah bang. Kak satu rasa. Oh, best gila. Oi, manis oi. Manis. Dua. Tengok perfect. Satu tempat saja kat atas ni. Ya. Lain-lain tak ada. Lain siapa? Ini sama. Kamu semua. Dia mas specialist. Yang ini I buat terus. After I buat terus. 3. Golongan ni manis kan? Oh, manis. Buat perfect. Baru kopi sendiri ya. Apa sendiri? Oh, mantap geng. 300 kilo sehari. 300? Oh, yo. 4 jam buat. 5 jam. 4 jam. Mana tu? Aduh, laku teruk geng dia punya. Okay geng, datang ke Asian Market, naik atas cari brother ni. Specialist longan jus. Longan jus. Oh, mantap. Abang longan tu, bawah tu. Abang longan Abang Longan. Oh, nama dia Abang Longan. Oh. Abang Longan. Apa nama tu kak? Ni YouTube. Mana tu? YouTube. Okay bang, jumpa lagi. Terima kasih. Pesta air saudara. Pesta air. Oh. Inilah dia hasil tangkapan di Asian Night Market tuan-tuan dan perempuan. Punyalah banyak mak ai. Diorang ni nak makan bila ni? Seolah-olah tiada hari esok. Gila lah. Tengok apa yang diorang makan sebenarnya. Kat sini dah habis bang. Dah habis pun tapi tak nampak pun yang kerja sampah-sampah tu. Macam tak makan je apa yang dah dibeli kat situ. Gila lah. Ni semua nak bawa balik KL ni. Nak bawa balik Miri. Kerabu mangga. Latok. Yang penting Gila. ini kalau kat Miri RM15. Ya ke? Kat floating RM3. RM3. Yelah. Nanti balik nanti nak guna untuk minuman harian lah. Minum harian. Gila lah diorang. Ni apa? Kerabu Maggi. Kelabu Maggi Cik Halut. Viral. Gila lah. Yang kita dah makan ni. Kalau mereka semua menjamu selera. Budak-budak ni semua tengah Udang kan? budak-budak ni semua tengah seronok je. Cincau. Siapa ni? Cincau. Cincau viral. Cincau viral. Oh, mantap. Dia punya cincau besar-besar, lepas tu dicampur dengan gula merah kan? Betul. Oh, mantap. Mantap gila lah. Hari baru hari pertama. Cuba tekan ni apa? Ini yang viral takoyaki. Apa kuih dia, apa telur masin. Uish. Sedap ke? Tak tahulah, dia kata ubi. Ubi kayu. Ubi apa yang purple tu? Ubi keledek. 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 Tak telur masin. Macam cuba. Gula macam ah. Cuba rasa. Masuk kan? Kau rasa apa dia rasa dia? Tak kau makan lah. Review, full review. Kau makan lah. Tengok. Tak habis jangan bagi baby Habis yang bagi baby Habis kan bagi semua. Full review yang Sedap. Ha? Apa rasa? Apa telur masin Apa telur masin? Manis dan Masin. Dia ada masam, dia ada masin. Seperti kehidupan kita. Ni apa? Donat udang. Donat udang. Oi.
Selamat pagi dari Dirtera Pool Hanyai. Hari ni hari Senin 15 hari bulan 9 pukul 7.49 pagi. Kita sekarang dah bersiap sedia nak keluar memulakan aktiviti hari kedua kami di Hanyai. Aktiviti pertama, kita nak pergi ke Chaburi Dim Sum for breakfast. Lepas tu ada banyak itinerary full sampai ke malam. So hari ni adalah hari yang panjang, hari yang penuh dengan aktiviti dan agak akan memenatkan. So hopefully kita orang semua akan stay energized until the end of kita orang punya activities. Tapi hari ni weather tak apa nak menyebelahi kita sangat. Daripada malam tadi hujan lebat, sampai sekarang pun hujan renyai-renyai. So kita tengok apa yang kita boleh buat dengan aktiviti yang sebegini. Hopefully kita dapat complete lah semua list-list yang kita dah sediakan daripada KL. So let's go Chaburi Dim Sum, first destination. Ciao. Ini dia penghulu kita. Apa ni? So kita ada isu sikit kat sini. Kita punya van semalam, selain lagi dia pemandu dia tu tekan jat lebih, van tu juga rosak. Rosak. Dah lah last minute boleh tukar pula. Tukar driver pada bapak dia. Kata hell lah. Semua ipan pasal ni. Dah paling gempak tu. Kan? Dah paling TikTok lah tu. Oh. Kita follow tak boleh. Awesome. Hello, my followers. Main gila. Kan yang kecil bengkok tu je. Macam takut naik ini pun sama je. Sama je. Yang tu alas kaki aku tu. Hari ni kita terpaksa naik tuk-tuk. Okay guys, sini dia ada Chabura Dim Sum yang amat famous di Hanyai. Kena datang makan sini geng. Macam mana? Apa pendapat anda? Makan kat sini. Makan di Chaburi ni. Sedap tak? Sati, sedap. Harga dia pun sedap. Apa faedah? Harga dia. Apa? Harga dia. Harga dia berfaedah? Berpatutan. Berpatutan. Yang berfaedah nampak macam tak ada sangat lah. Lepas tu makanan dia pun sedap. Sedap puas hati ya. Kenyang. Tapi tak puas hati yang di sebab air tumpah. Alamak, itu ada mamat ni. Aduh. Jadi bangsa ni ah. Orang dah mati kerancakan dah, nampak. Sampai sekarang muka macam tu. Tengok. Sebagai air tumpah. Korang ah. Aduh. Bermasalah betul lah. Okay, semua dah sampai. Dah ready. Let's go. Put, kalau kenyang, renang gendut. Tadi kecapi. Kenyang di perut, boleh tidur sekejap lagi. Okey, kita dah selesai makan di Chabura Dim Sum dengan bil yang berjumlah 500 lebih untuk 20 orang. Ramai yang menyandar dan tersandar kekenyangan. Ya, kan? Nampaknya semuanya berpuas hati dan amat berselesa dengan kedudukan sekarang. Kita sekarang nak daripada tadi naik. Kita sekarang naik Catu Cap lah. Naik tutup. Okey, sekarang kita nak pergi ke Champuak Elephant Camp.
untuk bagi budak-budak ataupun bapak budak yang tak rasa dia dewasa untuk naik. Tak pernah tengok gajah. Tak pernah tengok gajah secara dekat. Biasa tengok gajah duduk je. Ya, kita tak tahu perjalanan berapa lama sebab communication kita dengan orang-orang kat sini agak susah sikit. Tak semua boleh berkomunikasi dalam bahasa Inggeris seperti itik dan ayam. Jadi kita kembali reda dan pasrah sajalah. Yang penting driver nampak steady dan mantap. Fan selesa, aircon sejuk. Co-pilot pun dah senyap. Okay, kita jumpa di Campuak. Okay, kita jumpa di Campuak Elephant Camp. Let's go. Okay guys, kita sekarang dah sampai di Campuak Elephant Camp. Campuak Elephant. Oh, mana-mana ramai geng kan, ramai gila kot. Uish, asal ada jerit. Kita baru nak bervlog. Ramai geng. Di semua orang Malaysia saja yang sampai hari ni. Gila geng, nak masuk pun nak kena beratur panjang macam ni. Semua tempat kita pergi akan jadi macam ni lah. Masuk free. Semua tengah terhutun baik nak ambil gambar. Inilah ramai orang. Sangat semua nak ambil gambar. Jangan je jerit. Ni tu public. Jangan je jerit. Elok macam tu. Behave ha. You behave, later you can ride elephant. Okay? Understand? Are you clear? Okay, good. Okay guys, mereka tak naik gajah tapi dia nak bagi makan gajah. Betul? Makan gajah. Oh. Ini makanan gajah. Bukan monyet Ambil. Ayo, ambil gambar. Gajah anda makan ini? Saya kokang tak. Di Johor tu bayar RM1 je. Apa tak nak pergi. Nak juga datang pergi ke Hanai nak tengok putih. Aduh. Support lokal lah kan. Sikit je masuk lagi macam binatang boleh tengok. Dengar tu. Budak Johor punya ni. Elephant thirsty. Elephant thirsty. Elephant thirsty. Elephant thirsty. How elephant? Elephant. Apa tu? Elephant. Elephant. Okay. Okay, Mika. Okay. Elephant. Mika is a elephant. Okay. 1, 2, 3. It's a elephant. Ya, kita. Okay. Speed. Elephant. No, cannot. Bila. Tak ada. Oh, begitu. Bila. Orang panggil dia elephant. Mika elephant. Kakak. Donkeys. Kakak. Don kakak. Cepat sikit masuk kandang. Monkey. Okay guys, kita dah keluar daripada Campuak Elephant Camp. Tempat ni sebenarnya Pak kata Ipan, kalau korang datang Johor bawa lah pelawat Zoo Johor tu bayar RM10 je. Semua binatang kau boleh tengok. Okay,
tidak terhad kepada elephant sahaja. Tak perlu sampai ke Hainai nak pergi tengok elephant ni semua. Kau beli pisang, bagi makan gajah tu, dia pun ambil, dia campur balik. Dia dah kenyang. Okey, lepas tu ada crocodile show, ada elephant show. Harga pun taklah begitu menarik sangat. Berapa tadi kah? 300 baht, lebih kurang dalam 35 ringgit per person. Okey lah kalau nak bawa anak-anak semua. Tapi Satu show tau. Satu show Satu show bukan dia dua punya show. harga naik elephant tu dah lebih kurang sama naik ATV tadi. Sama harga. So baiklah pergi lawat dulu zoo kat Malaysia dulu, baru datang sini. Lepas tu Berapa? 35, 39, 40 ringgit. 40 ringgit 40 ringgit, 300 baht. Macam crocodile show tu okey lah. Tapi kau boleh pergilah ke air crow kalau nak tengok. Kalau nak naik 100. Nak naik elephant tu 700 baht. 700 satu kepala. 700 berapa ringgit dia? 200. Dalam 80 ringgit. 80 ringgit. 92 ringgit. 92 ringgit. Exact. 100 lah, kira 100 ringgit lah kira. Kalau tukar dengan currency satu kepala. Anak kau 5 nak naik. Ayo mati yo. Lebih baik bawa anak kau naik dulu yang van JDT selesai dulu. Sekarang kita berada di Samela Beach, Songkhla. Seperti biasa, tempat ni ramai dengan orang-orang di Malaysia. Ada aktiviti-aktiviti seperti menaiki kuda, mainan kanak-kanak, tapi nampak macam dewasa yang lebih banyak bermain. So ini macam kat BD lah, bersantai kat tepi pantai ni, lepak-lepak, chill-chill. Weather pun okey lah, tak adalah panas sangat. So kat sini korang boleh sewa tikar ni. You kat sini lepak-lepak, santai-santai. Boleh beli seni-seni mata, makan-makan, minum-minum, santai-santai kat sini. Okay, kita lepak sekejap dekat sini. Lepas tu kita nak pergi lunch. Lepas tu kita nak pergi ke Masjid Songkhla. Kita nak pergi ke Amazon Cafe semua. So okay, jom santai dulu. So kita dekat Samela Beach ni, rasa macam dekat mana? Malaysia ke? Macam kat Desaru. Rasa macam kat Desaru Suasana dia dengan orang semua ramai, semua orang-orang Malaysia. Dia panas lah. Pantai dunia tu apa, berbahang. Kan dunia panas tu tak sama macam Kat Malaysia. kat Malaysia, betul. Daripada awal semalam kita sampai, dia punya bahang tu lain macam peluh-peluh tu. Kan? Tapi overall tak apalah. Kita jalan-jalan sini tengok. Naik kuda pun macam, kuda pun kecil-kecil tak baloi. Ada tanya berapa harga? 140 baht. 140 baht? Okey lah, boleh lah. 140 baht naik kuda. So kita sekarang tengah berjalan di pesisir Samela Beach. Kita nak tengok-tengok, makan-makan, minum-minum apa yang ada. Yang putera ni bro. Okey, dari Samela Beach kita sekarang kita berada di JT. Apa nama JT ni? Kita nak naik ferry. JT Songkhla ke? Kita tak tahu apa nama JT ni pasal signboard ni semua di dalam tulisan Thailand. Okey, langgar Songkhla Lake Car Ferry. Songkhla Lake Car Ferry. Songkhla Lake Car Ferry, JT Terminal. So dari sini kita akan naik van ni. Van ni akan naik ke satu ferry, pergi ke seberang sana untuk kita pergi semata-mata. Kita nak pergi Amazon Cafe Songkla Nakhon. Betul ke?
Song Hanakon. Oh, jarang. Pusat salah juga. Singanakon. Cafe Amazon. So, dahsyat kita pergi kita ni. Ada pokok, ada minyak. Sekarang kita baru lepas bayar fee untuk naik AT. Macam kakak naga kan? Dan let's go. Okay, sekarang kita berada di Amazon Cafe di Songkhla. Tadi kasut. Okay, daripada tadi kita naik ferry sudah sampai. Jadi, jom. Apa? Lychee yuzu. Amerika? What's that? Popcorn. Strawberry popcorn. Okay guys, sekarang kita dah sampai di Masjid Songkhla. Kita baru saja selesai menunaikan solat jamak Zuhur dan Asar. Sekarang kita dah berada di tepi ni untuk ambil gambar. Sementara nak menunggu sunset. Rasanya tak sempat pun nak tunggu sunset. So kita ada banyak lagi aktiviti kita yang nak kita buat. So kita drop by sekejap sini. Foto-foto. Bersuah foto. Okay pak. Itu je. Masjid Songkhla. Masjid Songkhla. Okay. Kita baru lepas saja bersuah foto di Masjid Songkhla, Thailand. Taj Mahal. Taj Mahal Thailand. Ya. Taj Mahal. Datang tak pedang. Tangkap kenapa ni? Tak ada lelaki je lah kalau tak tangkap. Kira tangkap kenapa ni? Alamak. Tak ada reti macam ni. Alah, takut. Tak hal lah. Kan kakak bagi. Dia jinak lah. Tapi yang jinak punya. Dia jinak. Alah. Bapa bagi lagi 100 baht. 100 baht. Habis dah berapa? Buat sekarang tangkap. 100. Tangkap. Tangkap lah. Pegang. Pegang. Asalkan pegang. Tak. Peluk. Belum pun dapat. Jangan bagi yang Nampak? 1000 baht. 1000 baht. Kalau 1000 baht kalau dukung. Cepat. Alung pegang kan. Cepat. Pegang ni dukung. Ni pegang untuk kau. 1000 baht. Cepat. 1000 baht. 1000 baht. 5 saat dukung. Dia tanya. Dia cakap 5 saat. Duit dah dekat tangan ni. Kakak jangan. Itu kakak lagi. Kakak betul duitan. pegang tak dukung.
Makan pan. Nampaknya mak lagi seronok pada anak ni. Wih, jaya dia ni. Takkan nak naik? Larilah. Umur tak sampai 40 lagi. Steady sikit. Oh, tu laju dia menyambut seruan. Pantang dicabar lah budak HD ni. Oh. Kita panjat kan, kita panjat. Steady. Pasal rumah betul ni. Pan. Itu yang kita mau dengar. 1,000. Tahniah anda semua telah berjaya. Okey, ke tahap ini. Okey. Anda semua patut berbangga. Ingat, kita semua dah selamat naik atas ni. Yes. Okay. Ada yang bermotivasikan 1,000 baht untuk naik ke atas ni. Ada yang telah dicabar naik juga. Tapi ni yang orang selalu pergi jogging setiap Sabtu hari Ahad tu. Dia orang tinggi ke Mana ada. Kantoi. Tak tahu lah apa tempat ni kau kena naik tangga pusing. Okey, tapi dia punya view kau menang kat sini. Nampak? Ni yang belah belakang. Dia ada bendang. Sawah bendang. Cun gila. And then sana boleh nampak view of Masjid Songkla yang kita pergi tadi. So lepas naik semua, turunlah sini. Inilah dia. Gelak. Kalau naik boleh turun apa dah sangat. Betul tak? Mana orang jogging star di Satu Ahad tu? Ni Nak naik. Oh ya ke? Alah. Pandai lah. Alasan ni mesti belajar daripada Ci atau Ipan ni alasan ni. So sekarang kita tahu setiap Satu Ahad tu dia ambil gambar hanya untuk media sosial. Tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Mari pulang. Waktu untuk makan seafood. Wow. Ibu berat pun dah kat 1 kilo. Kita baru sampai di Pantai Tua. Kita pada sana kita nak makan dekat apa tu buffet. Tapi masuk-masuk dia mak ai aduh gila. Dekat parking pun fan semua dah penuh dengan orang-orang tengah menunggu kat luar. So kita orang terus cancel kita orang punya plan. Kita orang search dekat TikTok, dekat media sosial cari mana tempat nak makan. So kita dapat makan tempat ni Panggung Live 2. Kalau betul dia ni pasal nak tengok dia punya apa tu tulisan semua dah siap. So kita baru sampai, kita nak makan dulu kan. Kita tengok tu macam mana rasa ni. Okay, kalau okey kita pantau okey, tak okey kita pantau okey. So makan dulu. Okay, kita dah settle makan di apa nama tempat ni? Banglai. Banglai tu nama owner tadi tu yang baju kuning tu. Banglai tu. Makanan dia okey lah. Bukannya nak kata sedap sangat. Tak lah, boleh lah. Better. Okey, tak ada tak sedap. Harga berapa semua ni? Oh, 500. 766. RM. Keras juga lagu dia.
makan? Ketam. Oh, ada ketam, ada lobster. Okey. Ikan terapung. Okey. Boleh. 7 atau lebih okey lah, berbaloi lah. So kita tadi sepatutnya ada satu lagi itinerary kita pergi ke Lee Garden, tapi disebabkan semuanya dah kekenyangan dan keletihan dan mengantuk semua bersesak. Jadi kita akan postpone Lee Garden tu pada malam besok. Sebab malam besok kita bajet adalah macam orang tak ramai sangat lah, pasal kebanyakan semua akan bergerak malam ni balik ataupun besok pagi balik ke Kuala Lumpur. Mainkan diorang start kerja hari Rabu kan. So kita balik rumah dulu. Kalau budak-budak ni kau pun nak mandi swimming pool lah. Dan kita semua akan relax, fresh, tidur. Besok kita mulakan hari kita yang seawal pagi yang mungkin. Okay guys, inilah keadaan di malam hari tuan-tuan dan puan-puan. Selepas penat-penat berjalan tadi tengah hari panas. Wow! Tendangan tiruk. Tendangan pula. Lompat tiruk daripada Ipan. Nampak ni kemeriahan. Mak budak, bapak budak semua terlibat sekali tuan-tuan dan puan-puan. Kemeriahan ini jarang-jarang sekali berlaku. Hanya di Hatnyai. Tengoklah. Nampaknya mak dan bapak budak lebih enjoy daripada budak-budak. Tengok tu. Tengok masing-masing tengok macam mana keseronokan mereka. Nampak tu. Nampak. Tak dipedulikan lagi budak-budak ni semua. Nampak tu. Tengok ni tuan-tuan dan puan. Nampak. Meriah tak meriah? Gila. Masih bertenaga diorang. Okey. Perkara tom yum perlu bertenaga. Ini tengok. Macam penghulu. Macam perangai kat sini. Nampak? Begitu bersemangat nampaknya. Nampaknya bola tak dapat. Tapi yang kecoh je yang lebih. Nampak tu. Nampak tu tuan-tuan dan puan. Meriah. Apa pun kemeriahan di sini, table ni maintain makan. Sedap. Makan lagi sedap daripada penat-penat. Ini semua hasil daripada Florida tadi. Oh yeah. Ini apa? Cincau lagi. Cincau lagi. Cincau milk. Banyak gila makanan Donut Pau. Ini bang, paling sedap. Apa ni? Ini paling sedap. Tak tahu apa nama dia. Donut ni, donut udang. Bukan. Rasa tu. Sedap. Udang ni. Ni kuih bijan. Kuih bijan tu. Sedap. Dalam isi apa? Dalam kacang. Kau jadi dah kena scam kan? Kau jadi isteri penyesal ni tak? Nah dia cakap tak apa. Kat sana ni I dah beli kat online. Oh dia beli online? Dia cakap jantungan tu dah beli kat online. Angah beli. Tapi yang paling yang kuat kena scam abang Long. Kena bayar sendiri. Tu ada. Orang lain nak orang lain. Oleh tadi kita tarik play statement bukan straight betul-betulan. Yang pertama yang lagi bulan. Kali beritahu yang ketiga dah keluar. Macam ni. Belum. Boleh tengok macam. Boleh buka cermin lagi tu. Aku dah tak tema hari ni hijau. Nanti panggil lah pakai juga. Dia tanya. Tak boleh. Ipan. Dia kata. Hari ni tema hijau. Lepas tu dia bagi tanya Ipan. Pan, mana baju hijau Pan? Sama. Apa cakap tema dia hijau? Nah. Tadi cakap pakai mesh dengan air lah. Saya sini musim warna hijau ini. Lepas tu dia nampak Abang Long, Abang Syah. Lepas tu kenapa baju sama? So dia dah ada tunjuk dua orang. Lepas tu tema hari ni hijau. Dia pergi buka selimut Ipan. Pan, kenapa pakai baju Dia nak dia apa? Hijau ni dia nak. sebab Cik hijau, aku hijau, Angah hijau, semua dah hijau kat bawah ni. So dia pun ingatlah hijau. Sama je Mama. Terus ingat tadi. Terus ingat sama. Kamu sengat. Sama. Semua kena sengat kami ni. Sengat kami ni masing-masing. Kena sengat kami ni masing-masing. Kau tak perasan lagi ke Juan? Diorang scam kita. Apa ya? Baju. Oh baju kamu.
Kau tengoklah diorang semua pakai baju lain. Kita kena game. Saya kena gay. Edit sikit lah. Tak ada, dengan Noah sama. Noah pun cakap, sayang, abang Long kena cakap macam itu. Dia baru lambai. Okay guys, ini hari ketiga, hari Selasa 16 September. Kita orang kaum lelaki semua dah kena scam dengan bini masing-masing. Okay, baju semua kita orang kena pakai sama. Nampak tu? Nampak. Nampak? Kena scam dengan bini masing-masing. Mana seorang lagi? Aduh. Nampak? Dia orang dah rancang, kita yang lalai. Bawa balik kerja. Yang terayang. Kita nampak sebenarnya. Apa kita buat? Kau dengar pula. Kita sambung orang kejap lagi. Nanti kita sambung dia. Lagi dia tak lupa je. Aduh. Aku rasa kalau kau tak pakai baju, tak pakai baju hijau mesti tak kena sengat. Aduh. Tiba-tiba datang. Dia buka. Dia lebah apa kan? Tak tahu. Dia rasa macam Oh, korang pun cerita. So, hari ni kita naik tutur ya semua. Oh, tengok kat sini siap bersihkan dulu tutur kita. Supaya kita nampak handsome dan bergaya. Okay, kita dah sampai di Ayutthaya. Ayutthaya. Mantap kan? Pagi-pagi dah ada ni semua. Sup dia menarik. Itulah dia. Sup tulang ekor, tulang, perut. Wow, marvelous. Makan dengan mi lah. Duduk. Tapi berlain kan. Ada mi puding, mi batu, limon dan juga kelas kutu. Dia tengah hari tak makan hari. Tak boleh dah tak kan. Baik. Tak payah nak letak cili ke nak apa tambah, tak payah. Akal macam tu je. Memang padu kan. Hari ni makan seperti je. Oh, betul ni. Ini luar biasa ni. Dan ini drop pun besar kan. Sedap ke tak boleh? Okey lah. Manis. Sedap. Tapi boleh bisa. Ni mana Rohingya kah? Ha? Rohingya kah? Orang sini lah. Rohingya. Rohingya bukan Korea. Ada nak cik ikut Ha? Duduk kat bawah aircon. Kat bawah aircon pula. Daripada bawah aircon dia duduk. To be honest, harga kat sini 10 kali ganda mahal daripada harga kat luar. Tak juga lah. 70, dia beli semalam 70,000, harga sini 1,010. Kasih kau pas. But dia beli yang bag yang tinggal kat sini 50. Yelah, tempat tourist attraction. So dia beli yang dekat gerai-gerai bukan nego. Even though di sini kasi dia bagi 40% discount kan, 30%, but still kau nego kat luar tu. Unless kat dalam kedai ni barang-barang yang kau tak dapat kat luar tu, ada mungkin lah worth to buy lah. Macam berenang-renang di lautan. Dan sekali lagi slow and steady. Yang penting yakin. Yes. Yang penting yakin.
Member santai ya kawan-kawan dan puan. Ke member santai ya. Ini dia. Bila kaum perempuan dah jumpa tiles kain-kain ni dah dia orang punya jiwa lah. Nampak? Duduk bersila. Macam dia berniaga tahu tak? Dah start dah. Dia dah start racun aku. Dia pandai. Dia racun aku dulu sebeli baju. Lepas tu lagi baru dia boleh selit. Baru selit dia punya pula. Ada alasan dia. Tak. Dia cakap ni baju I. Baju aku boleh pakai. Jom. Brother ni shopping kau tengok. Kau punya. Tengok tu apa benda ni? Duit tai. Apa? Semua mesti ada bawa barang lah. Ini lah paling gempak sekali lah. Kasut tu lepas dia sapu. Terus pakai yang penting. Okay, lepas ni Kaji lah berkhidmat untuk mak dan ayah, okay? Okay? Bukan bagi kosong tau. Buat apa-apa sedih. Mama tak apa. Sebab Mama jangan bagi. Tak ada dua-dua. Itu perkongsian tu. Satu ni bagi banyak pohon. Balik tu. Pandai budik. Pandai dia shopping orang. Bye, Mika semua. Mika kepam. So kita sekarang daripada Kaison tadi, kita orang pergi ke Big C Extra. Kita nak beli barang-barang dapur. Contohnya macam paste tom yum, sebut cakramui, sebut teh tu yang green tea, lepas tu milk tea, benda-benda macam tu lah. Satu kereta lagi, diorang pergi ke Lotus 2. Lotus 2 tu kita tak join sebab diorang tak ada barang yang diorang nak cari. Diorang tak ada barang yang kena kat situ. Lepas tu perjalanan daripada Kaison tu menghala ke pergi ke Lotus 2 tu, dia masa lebih kurang dalam 17 minit. So untuk naik tutup agak jauh lah kan, panas. So kita orang tukar destination. So kita sekarang kita asing lah. Diorang pergi ke sana, kita orang datang ke Big City. Kita shopping sikit-sikit lah kan. Barang-barang keperluan untuk masak tom yum. Hasil tanggapan mereka semua di Big C shopping sakan orang. Tak tengok price tag. Yang beli je semua. Main angkat je semua. Dahsyat tu. Puati semua. Puati tak shopping. Semua dapat. Lagi Puati shopping dekat Johor. Sorry. Balik orang. Berpuas hati dengan hasil tanggapan Saya berpuas hati. Saya mau beli lagi. Tapi dah kena sound. Ya betul. Shopping barang-barang ni pula. Kita ada meruku, ada kacang gajus, ada asam. Ya, Ni ada tester. Oh ni boleh ambil. Tu kedai haji. Dulu kedai dia punya. Naik van pun dia boleh, tuk-tuk pun dia, kedai pun dia, kereta pun dia. Setengah-setengah boleh. Tapi letak lebih sikit. Tambah lagi tu. 500 setengah. Kan apa? Tam-tam tahu semua. Adik baru dalam lah. Oh adik packing power adik. Ni apa ni? Adik semua ada dalam tu. Ni. Oh, ni kan Ni 500. betul. Masin tu
Ikan bilis besar tu. Ikan bilis besar? Dia bukan masin. Dia tak masin. Satu macam ni 280 kilo. Tapi kalau beli banyak boleh kurang. Boleh. Dia isteri berapa banyak isteri dia? Satu. Bukan 4. Aroima. Kita sekarang berada di kedai Asik. Kedai Asik bersama dengan Kak kita ni 2 orang. Kita tengah test mango. Mango Lagi sedap daripada Alex Suti Kita datang sini, mana yang pergi Thailand ke Hanyai, kita datang singgah kedai ni. Kita jumpa dengan akak ni. Aroima. Akak ni. Akak nikah. Ini juga. Nak juga Terbaik. Macam YouTube. Ini satu ni berapa? Satu setengah. 25. Cukup. Ini satu. Dekat 280. Okay. Kita kan dia bagi tadi 250. Cucu. Oh, cucu. Okey, cucu tu okey. Okey, cucu punya pasal diskaun 50%. 120 bagi 100. Okey, tuan-tuan dan puan. Sini bagus servis. Kedai nombor 36. Nombor 36. Jumpa cucu. 730. Okay, baik cash ke kad? Ada QR? QR ada? Boleh. Tengok, boleh bayar guna QR. Tak bawa cash tak apa. Yang penting beli. Betul tak? Semua tengah tunggu turn. Okay, diorang semua tak apa. Tak bagi diskaun tak apa. Mana boleh? Boleh. Semua bagi dia bagi diskaun. Sorry lah. Saya tak boleh buat apa lah. Kita sekarang dalam queue untuk beli nasi. Saya tahu mana punya tempat makan nasi kaumok yang famous di Hanyai. Yang padu tu. Okay, kita punya nasi kaumok yang tadi yang kita tampau dekat Ketok Mena, kita bawa balik, kita makan di rumah dengan keadaan yang selesa, ber-aircon. Penantian untuk beli makanan ni selama 45 minit. Kudos to Emma Sulaida dan juga yang mereka-mereka yang menunggu. Okay, terima kasih banyak. Okay, sekarang waktu untuk makan. Mereka tak nak makan, kita pulang mana mereka. Kita makan dulu. Tak nasi biryani juga, tapi nasi biryani Thailand. Ni memang favourite. Kalau bini ni. Tu yang dia beli. Dia Ali. kan? Tapi orang dia dah ni lah dulu kan. Lebih tim. Kita sekarang berada di lower ground Central Hanyai, di mana tempat-tempat betul, Heaven of Food, di antara tempat Heavens of Food di Hanyai. Banyak makanan-makanan yang rare dan menarik di sini yang membuatkan korang boleh rambang mata nak decide nak makan apa, betul tak? Walaupun dah kenal kau masuk bau dah. Aduh, bau dia pun dah buatkan korang lapar balik. Okay, jom. Aku tunjukkan korang apa makanan-makanan yang ada dekat sini. Jom. So, pisang ni dia akan bakar dulu. Okay. Bila bakar. Ada tak? Asuka sekali tak? Ha? Besok asuka sekali. Oh, dia letak sekali dengan ni. Dia macam pegang pisang lah.
Kita terus bakar dulu. Sekali lagi. Macam tu kita. Lepas tu cicah. Oh. Arai. Dia tak sekali bila tu dia akan di sini kan. 50 baht. Mana yang menangis ni? Siapa yang menangis? 60 kilogram. Banyak. Boleh. Daging? Daging harimau menangis. Wow. 100? 10. Sekejap ya. Daging harimau menangis. Tadi apa? Pisang bakar. Lepas tu dia lenyek kan. Letak dengan kuah. Dia macam pegang pisang. Tidak pisang. Pisang bakar dia. Dia pisang lah. Pisang putih bakar. Pisang bakar. Lepas tu bila beli dia letak dalam kuah. Sedap lah. Dia makan. Bukan harimau menangis. Tak, makan sikit lah. Makan. Tapi special. Makan sikit lah. Kita balikkan. Wow. Ini tak ada sebabkan. Ini tak ada. This is dia punya ni lah. So you ada topping ni. Dia punya ice cream ni. The ice cream itself. See how strong it is. Ayo. Ya. Ada sini tak? Ada sini tak? Ada. So setakat ni kita dah makan daging harimau menangis, pisang bakar, kita dah makan aiskrim. So sekarang kita nak cari air orange tu, yang fresh, yang orange, yang fresh. Tak jumpa lagi. Rasanya kat belakang. Tapi pulang banyak dah berubah lah tempat ni. A few years back, tahun ni, tempat ni macam banyak macam gerai-gerai yang bukan permanent tau. Tak pun nampak macam dah stall yang dah permanent stall. Kita dah jumpa dah air apa yang kita nak cari tu. Freshly made. Nampak. Kau tak? Color dia. Sotong. L2. Oh, dia kira ikut saiz. Timbang. Oh, dia timbang. So, dia kira macam 100 baht ke, 200 baht ke. Lepas tu pilih dia punya saiz dia. Oh, okay, faham. Sekarang saya faham. Dia potong. Kecil. Penuh 200 lah. So, dia penuh sebab ikut saiz. Kalau saiz kecil, sebab bawah dia tak kayu. Lama tunggu? Lama 20 minit. Oi, lamanya. Dengan kenapa patah? Tak dapatlah rasa dengkul. Allah. Yang ini pun sit inside. Sit down. Awak memandu tanpa lesen. Sit down. Saya dapati cik pemandu tidak mempunyai lesen dalam keadaan berbahaya. Mabuk lah. Central Hatnya ini sangat berbeza dengan pada 2 tahun yang lepas masa perkhidmatan sini. Masa tu memang banyak gila makanan-makanan ataupun gerai-gerai semua. Tapi sekarang macam dah kurang. Dulu masa aku datang, dia banyak gerai-gerai temporary tau. Sekarang ni semua dah macam gerai-gerai yang memang dah permanent, yang memang bukan booth lagi lah macam dulu. So makanan pun dah kurang. Dah tak best lah, tak macam dulu lah bagi aku lah. So kita orang dah
keluar daripada Central Hat Nyai, kita orang nak pergi ke 7-Eleven yang paling besar dekat Hat Nyai ni. Lepas tu kita nak balik dan kita pergi massage. Tak fashion lah Nasi goreng? Bawang ni. Bawang goreng? Bawang goreng. Ni apa nama? Bawang garlic. Yang ini bawang goreng tu. Oh, yang bawang garlic tu macam best dah. Ni, tengok bawang. Makan susah. Senyumlah melati, sambutlah mentari, raihlah cintamu hari ini. Aku takkan melupakanmu, takkan meninggalkanmu, takkan menduakan cintamu. Ku bersumpah aku. Dan dah pukul 7.32 pagi. Kita semua dah bersiap sedia, dah breakfast semua, dah load bag-bag semua kita ke dalam van. Kita dah nak pulang, nak meninggalkan Dertera Villa, pool villa di Hat Nyai. Okay, so semua dah clear out everything. Sehingga kita berjumpa lagi di lain kali. Tapi lepas ni kita nak sambung pergi Hat Nyai, pergi Perlis satu keluarga, terus straight balik. Dan kita duduk satu malam kat sana. Besok baru kita balik ke Kuala Lumpur. Thank you for coming. I see you next time. Okay. Hope you enjoy. You stay here. Are you enjoy? Enjoy. Okay. You have a great time. Okay. You have a great time. Okay. Give me 5. Ciao. Botol Coke dia bawa balik pagi-pagi buta, geng. This is the real Faridas generation. Bukan generation Farida. Kita dah nampak. Tiba suruh bawa. Eman Hat Nyai is Thank you. Thank you everyone. Bye. Bye Oli. Sini no, camera. Bye to the camera. Bye. Bye. Bye-bye. Bye, Mika. Bye, Mika. Bye. Jumpa lagi semua. Kap kun kap. Bye. Goodbye to the Terra. Thank you to the host. Kap kun kap. Thank you. Safe life. It's very good villa, very nice, and all is very friendly and also helpful. We can ask for water, ice, and everything, and the villa is very beautiful. Thank you so much for your hospitality. Alright, thank you so much. Thank you. Thank you.
Right. Ada beza lagi? Oh, Rifan. Rifan kepada ketua Petua UMNO. Ni untuk bayar duit ni pula. Perlis. Tukar duit kat Perlis. Pukul 7.47 pagi, kita semua dah di dalam transport nak balik ke Padang Besar. Kita ada sejam lebih untuk sampai ke kita punya border. So, that's it. Kita punya percutian selama 4 hari 3 malam di Hat Yai. Semuanya smooth, semuanya memenatkan, semuanya menghabiskan duit, shopping, makan. Overall semua puas hati. Okay, kita berhenti Hat Yai di sini. Kita sambung satu malam di Perlis. Dan esok kita pulang semula ke Kuala Lumpur dan ke negeri masing-masing. Sehingga ketemu lagi. Kita harap kita dapat lagi buat trip ni dalam masa tak sempat tahun ni. Tahun ni dah kira ni lah yang dia. Kita jumpa tahun depan lah kan. Sebab nak buat planning family trip ni bukan mudah. Perlu gaduh, perlu bertekak, perlu bertelagah kan. Especially bila benda ni melibatkan perempuan, drama tu biasa. Drama yang mana. So, kalau lelaki senang je, tapi perempuan tak apa. Bendanya semuanya berjaya. Masing-masing ada tanggungjawab masing-masing dan melaksanakannya dengan baik dan sempurna. Terima kasih kepada mereka-mereka semua. Ada lagi 2 dekat sana. Okay. Overall, kita puas hati. Yang penting kita enjoy, kita kenyang, semua okay. Okay, jumpa lagi tahun depan. Ciao. Bye. Ya, selamat datang ke Perlis Indra Kayangan. Saya adalah pemandu pelancong anda untuk 2 hari 1 malam ini. Harap semua bersabar, selesa dan tenang. Ya, itu memang selesa. Memang selesa. Kita memasuki jalan kedua Kelam. Kalau anda perhatikan di kiri kanan kita, kebanyakannya rumah-rumah yang daripada zaman dulu dibuat masih lagi dikekalkan, hanya dicat-cat sikit-sikit. Ya betul. Gua Kelam ni adalah yang masa dahulu dia kelam tapi dia kabur. Kemudian dikomersialkan oleh Permandangan Negeri Perlis. Okay guys, kita dah sampai di Gua Kelam. Wow. Gua Kelam Perlis. Banyak ni tempat MU. Tempat apa? MU. Asal tempat MU lah? Oh, gua. Siapa fans MU kat sini? Okay, you buy for abang. Okay, Yafi. Buy for abang, okay? Biar nak budak-budak sampai sekarang. Okay, Yafi. Kau MU kan? Liverpool. Oh, Liverpool. Ni you never walk alone. Never walk alone. Fashion terus lah. Dia bawa beg berat tu. Ni sampai semua makanan. Selemak kopi O. Okey, Assalamualaikum semua. Selamat tengah hari. Selamat datang ke Gua Kelam Perlis. Dan hari ini kita bersama dengan driver kita yang membawa bagi. Nama siapa? Nama. Nafik. Okey, Nafik akan membawa kita menaiki ke atas. Naik apa bang? Naik dah ni bang. Mendaki. Okey, jika anda lihat di sebelah kanan anda, ini adalah papan untuk dia buat kontrak penyelidikan. Terima kasih kerana maklum. Dan sekarang ni kita berada di Kedudukan yang tinggi, 500 meter dari atas laut. 500 meter dari atas laut. Okey, dan di sebelah kanan saya ini adalah pokok yang tertua sekali, berumur 1,100 tahun.
menyusuri Gua Kelam tadi. Kita dah pergi ke seberang sini. Sekarang kita nak cari pot untuk makan nasi lemak yang kita beli dekat stesen komputer tadi. Dia betul-betul naik lah weh. Ui. Dahsyat tu. Awak kata dia senang ke? Ya ke? Kita sekarang berada di dalam Gua Kelam, menghala pulang ke pintu utama setelah selesai berpiknik, makan-makan nasi lemak, sedikit hiking untuk mereka-mereka semua. So, dekat alam ni, kawasan sini kan, bukannya kat langgar gua je, kat luar pun panas. Mungkin sebab dia bukan panas terik matahari tu, dia tak ada angin. Mungkin kawasan ni dikelilingi oleh gua-gua, jadi angin tak dapat masuk ke kawasan ni, membuatkan kita semua hingga bina panas baran. Nasib baik kita makan nasi lemak tadi. Kalau tidak tadi terbalik gua ni. Okay, selamat malam. Hari ni hari Rabu. Kami dah sampai di Perlis. Kita sampai petang tadi. Kita check in di Padi homestay dekat Perlis ni. So petang tadi kita orang just tapau makan. Lepas tu ni malam kita nak keluar pergi makan seafood. Lepas tu tengoklah kalau ada rajin kita nak pergi kopi-kopi. Sebab semuanya memang sangat-sangat keletihan. Tapi kita okey je kan. Kita manfaatkan kita punya sewa van dan juga masa untuk kita bersama-sama ni. Besok pagi kita ada aktiviti. Kita nak pergi ke apa nama tu lah, bukan JT, apa tu, alamak apa nama, lupalah. Okey, lepas tu kita nak pergi breakfast di kedai tepi sawah tu. Lepas tu kita balik bilik siap-siap semua dan kita balik KL. Kita punya train besok pukul 11.30 juga. Okey, so jom pergi makan dulu. Let's go. Kita sampai di Gatah Seafood Bakar. Gatah Seafood Bakar. Kita makan seafood malam ni, geng. Tengok apa yang ada. Yang sana pun sama. Tarang. Ni salah. Ni seafood. Terang. Kupang. Langkas. Ni kalau Abang dapat ni. Oh. Memang. Daripada ni apa Belakang sebelah. Selamat pagi, hari ini hari Khamis bersamaan dengan 18 September, hari Khamis, hari kedua kita di Perlis dan juga hari terakhir untuk trip kita pada kali ini. So, sekarang pukul 5.25 pagi, tengah bersiap-siap, semua bersedia untuk pergi ke Wang Kelian Viewpoint untuk tengok sunrise kat sana. So, aku adalah orang yang pertama yang dah siap, dah pandangkan enjin van semua, tunggu yang lain semua tengok
berapa cepat dia orang boleh bangun, sebab ini adalah call time yang sangat awal. Lepas tu perjalanan nak pergi sana pun bertahan jugalah dalam 40 minit macam tu. So aku tak tahulah siapa yang can make it, but tiada perasaan. Siapa nak pergi, tak nak pergi sudah. Sebab lepas tu kita nak pergi breakfast di kedai tepi sawah, dan lepas tu balik ke bilik, pack barang semua, and then go back to Arau untuk catch kita punya train pukul 11.30 pagi, terus balik ke Kuala Lumpur. Setelah 46 minit perjalanan dari kita punya homestay tu, kejap hujan, kejap berhenti, kejap hujan, finally kita sampai di Wang Kelian Viewpoint ni. Alhamdulillah, cuaca baik, tak hujan. So dapatlah kita tengok, dengan harapan dapatlah kita tengok sunrise sekejap lagi. So kat sini, kat parking ni pun baru 3 biji kereta. Selamat datang ke Wang Kelian Viewpoint. Tahniah anda bangun seawal pagi ini untuk datang ke sini. Tahniah diucapkan. Jauh ke sana? 120 meter. Alah, brisk walk dia. Exercise. Okay guys, pukul 6.43 minit pagi, kita dah sampai di puncak Viewpoint Wang Kelian ni. Semuanya dah menunggu dengan sabar. Semuanya dah standby, duduk nak tengok sunset, sunrise. Gigih ya, semua bangun pukul 3.30, pukul 4.30, pukul 5. Ada yang baru bangun terus sarung baju, terus gerak. Yang penting hadir. Berjaya hadir. Dia punya effort tu yang penting. Effort. Semua tengah berteduh di bawah kemah orang gerai-gerai makan ni, gerai-gerai ni semua. Sebab pasti kelab setelah tiba-tiba hujan. Nampak? Hujan yang turun bagaikan air mata. Mesti ada oding bawah. Marilah pulang. Lemak, sup, bihun sup. Sedap. Ya, semua ada. Okay guys, dah pukul 11.20 pagi. Kita dah berada di stesen KTMB Arau. Kita punya train pukul 11.20. It's about time to come here. So, kita dah nak pulang ke dunia nyata gitu. So kita akan terus balik ke KL, turun kat KL Central. Lepas tu masing-masing dengan halau masing-masing. Semua pergi JB, ada yang pergi JB, yang kita orang balik Puchong. So that's about it. Semua pasal holiday ni semuanya menjadi, alhamdulillah dipermudahkan segalanya. Cuma cuaca je ada kadang okey atau okey, but everything semua semuanya smooth lah. So kudos to all the organizer AJK ni semua yang menjayakan, yang buat itinerary, planning, bayar booking, deposit hotel semua, everything semua planning. So to all the team semua, terima kasih banyak. Dan yang lain-lain semua, terima kasih kepada yang menjayakan semuanya.
Bendahari pengerusi AJK semua. Terima kasih kerana planning everything semua. Dan kepada semua-semua yang telah menjayakan dengan tidak menyusahkan sesama sendiri. Terima kasih banyak-banyak. Sehingga jumpa to the next trips. InsyaAllah kalau ada rezeki tahun depan nak buat tiap bulan memang tak mampu. Okay, sehingga jumpa lagi. Balik Miri, balik JB, balik Puchong, balik JB. Semalam satu lagi dah balik JB. So, ciao. Okay guys, selamatlah sampai kita di KL Central. Balik daripada Perlis. Maka berakhirlah kita punya trip. Masing-masing akan pulang ke destinasi ataupun rumah masing-masing. Semuanya balik ke JB. Kita orang Puchong. Terasa lama ya duduk dalam benda ini. Balik masa pergi settle. Rasa okey sekejap je. And it's a wrap everyone. Terima kasih banyak. Thank you Abang. Terima kasih pada AJK semua. Organisation. AJK dah organize semua. Kan? Saya tukar makan, tukar kita tukar memberikan keadaan je kita. Huru-hara di depan Air Central dekat dalam Upan. Nampak tu? Nampak? Dah macam apa, diorang ni baru kutip Bangla. Baru sampai daripada Bangladesh. Nak bawa pergi ke tempat kerja. Tengok. Aduh. Banyak